Komen dari malam ke berapa hari dah. Air keruh. Memang tak boleh nak buat minum. Mak masak tak boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam saya terima aduan daripada penduduk sekitar Manong, daripada Kampung Gua, Suak Petai, Ulu Piul, RPA 3 yang mengadu air pipe yang dibekalkan ke rumah keruh sangat, dan keruh dan tak boleh nak diguna. Dan saya baru selesai bincang dengan LAP tadi di loji penapisan air Manong. Antara perkara yang kami bincanglah punca air Sungai Gua ni yang ada kolam tadahan di atas tu, sebelum dimasuk ke loji untuk dirawat, ditapis dan sebagainya, kemudian diedar ataupun diagihkan kepada pengguna sekitar Manong ni. Puncanya inilah air daripada Sungai Gua ni. Ada kolam tadahan di atas tu, kolam Sungai Gua tu. So inilah kualiti air di Sungai Gua ni. Kalau tengokkan pada kualiti air ni, memang keruh. Memang keruh sangat. Air inilah yang disimpan, ditadah di kolam atas tu dan dibawa ke loji. Dimaklumkan tadi kekeruhan air Sungai Gua ni lebih daripada biasa. Lepas tu selepas dirawat masih lagi keruh. Dan beberapa pandangan kita bincang tadi, antaranya kena tengoklah apa yang menjadi punca air Sungai Gua ni yang di atas tu, di bukit tu, keruh sampai hari ni. Sejak daripada banjir besar itu, banjir bulan 11 hari tu, kualiti air Sungai Gua ni macam ni lah, keruh. Dan bila pergi kepada loji penapisan, tak upaya loji tu nak turunkan kadar keruh tu. Dia ada bacaan tadi dah, disebut tadi bacaan dia 1000 lebih NTU. Kemudian nak diturunkan kepada paras bawah 50, memang susah kata demo lah. Sebab bawah paras 50 tu lah baru diedarkan ataupun diagihkan kepada pengguna. Tapi memang tak boleh nak turun kepada paras bawah 50 sebab kekeruhan air Sungai Gua ni dah tinggi sangat.